Mentor saya pesan, kalau kita nak beri emas, mesti dapat emas. Tak boleh dapat kertas ataupun sekadar nombor dekat skrin. Kalau ada syarikat yang menjanjikan keuntungan tetap setiap bulan, yang tu adalah salah satu tanda skim cepat kaya. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu angkat kaki kita dan lari jauh-jauh. Sebab syarikat yang menjanjikan keuntungan tetap setiap bulan, yang tu bukan skim cepat kaya. Skim cepat lingkup ada. Dan kita perlu berhati-hati. Sebab asas beli emas ni, kita mesti dapat emas. Tak boleh dapat emas fizikal. Tak kisah emas tu gold bar, dinar ataupun rantai emas ataupun emas perhiasan. Beli emas mesti dapat emas. Kalau dapat benda lain, itu bukan selamatlah dan tak patut syariah. So, kalau kita nak selamat, memanglah harga emas tu mahal. Tapi kalau kita beli emas dapat emas, kita boleh kekalkan kekayaan kita dalam bentuk emas fizikal. Dan kita tahu kekayaan kita itu ada dekat tangan kita. Bila kita beli emas, dapat emas dan bukan dapat benda lain. Jadi itu adalah asas untuk kita selamat dalam simpan emas, insya-Allah. Jadi bagi anda yang belum ada lagi simpanan emas dan nak mula simpan emas dekat platform yang selamat dan patut syariah, boleh tengok dekat video pin saya. Saya akan bantu anda, insya-Allah. Saya Dato' Umar, jangan lupa follow saya.